Kepada bangsa-bangsa motor Jepun, Kawasaki Z900 yang paling latest. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Roka Rocky di sini. Ya, selamat datang ke channel saya, Roka Rocky. Kepada mereka yang masih belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe dan follow saya dekat platform sosial media saya lain, FB, Insta dan juga TikTok. So hari ni saya ada dekat Glen Mary, Shah Alam ni, sempena majlis perlancaran Kawasaki Technical Center ni, KTC, dan juga pelancaran model motosikal terbaru diorang, iaitu Kawasaki Z900 2025. Ini tempat dia training, orang kata tempat dia buat R&D, nak tengok major technical issues, diorang akan bawa dekat sini lah. Let's say kalau ada major issue dekat mana-mana kedai, diorang akan bawa motor tu datang kat sini, diorang akan kaji. Dan juga tempat training diorang. Showroom pun diorang ada, and korang boleh beli apparels, casual apparels. Service center, ini bilik overhaul dia, nak turun enjin kat sini guys. Ok, jom kita tengok Z900 tadi, jom. Inilah rupa hadapan dia guys. So berbeza dengan sebelum ni, terutama sekali dekat bahagian kepala dia. So headlight dia sudah berubah. Korang tengok design Sugumi memang cantik lah. Pada saya yang ini memang nampak agresif sikit, dia lebih ke bawah kepala dia tu. Ini memang nice guys. Design lampu belakang dia pun sudah berbeza guys dengan sebelum ni. Kali ni lebih lebar lampu belakang dia. Tengok. Mantap. Kawasaki Z900 2025 ni dikuasakan dengan enjin 4 silinder. Korang tengok. Ada 4 manifold manifold exhaust. Bersesaran sekitar 948cc yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 123 horsepower dan juga 98 Nm of torque. Sistem suspension hadapan dia menggunakan USD fork adjustable, and sistem brake hadapan dia menggunakan 2 disc, menggunakan kaliper radial daripada Nissin. So ini untuk model standard lah. Master pump untuk standard edition ni menggunakan axial master pump yang ada keranda ni. Untuk suspension belakang model standard ni, dia menggunakan monoshock, adjustable preload dan juga rebound. Untuk model SE ni, USD fork dia fully adjustable and berwarna gold and sistem brake dia menggunakan kaliper daripada Brembo, radial mounted caliper, and master pump dia pun radial guys. Selain daripada Brembo dengan fork warna gold dekat SE ni, ada satu lagi perbezaan besar dia, iaitu ni guys, monoshock dia menggunakan all-ins fully adjustable. Of course lah, memang padulah ni, preload, rebound dan juga compression korang boleh adjust. Mantap. So ini design exhaust dia, sedikit berbeza dengan sebelum ni, tapi lebih kurang sama. Itu dia. Saiz tayar of course 180 belakang, 120 depan, and diorang bagi tayar bagus juga, Dunlop Sports Max. So ini seat dia menggunakan 2-piece seat, passenger seat dengan rider seat. Tangki petrol dia berkapasiti sekitar 17 liter. Agak besar guys untuk sebuah motosikal naked street macam ni. Dari segi electronics cukup lengkap. Kita ada ABS, ada traction control, TFT full colored meter, and kali ni dia datang dengan IMU guys, di mana kita boleh tahulah motor korang tengah sengit kiri ke kanan ke. So kali ni model ni dia punya traction control dan juga braking dan juga ABS dia lah lebih bijak sikit sebab dia datang dengan IMU. Terima kasih. Macam kau tu bang. Paparan meter dia dah lain lah guys. Takkan dia tu. Oh, dia ada angle lah guys. Apa nama IMU. IMU.
So meter dia full color TFT dah lain dengan model sebelum ni, memang totally different lah. Sangat-sangat berbeza. So motor ni dia datang dengan riding modes. So kita ada mode rider, rain, road dan sports. Ada 4 riding modes. Kita ada cruise control. Zaz, mantap kan. So untuk both SE and standard ada ride modes dan juga ada cruise control. Good news, bi-directional quick shifter. Maknanya naik gear dan juga turun gear boleh dilakukan tanpa menggunakan clutch. Alright, harga jualan dia untuk Kawasaki Z900 standard ni bermula daripada RM RM47,800 sahaja, dan untuk model SE ni Z900 SE dengan Brembo caliper, fork color gold dan juga Ohlin suspension ni, harga dia bermula daripada RM RM60,100 sahaja. So kalau korang berminat dengan model Z900 Tsugomi 2025 ni, korang boleh pergi dekat dealer-dealer Kawasaki yang terdekat dengan korang. Pada saya lah, dengan harga permulaan 47,800 tu, and apa yang korang dapat dari segi elektronik lah, memang cukup berbaloi. Hidup motor Jepun. Yeay! On the count of 3, 2, 1, go! Right! There you go, ladies and gentlemen, our Z900 inside. Okay, on the count of 3, 2, 1. Oh, ini pintu masuk dia. Bangunan tinggi alam. Kawasaki. So, there you go. We have Mr. Ruslan first to sign our momentary, our thrilling event today for our technical opening center. Next up, may we have Mr. Go Nomura to be signing our plaque for the launching of Technical Center. And untuk makluman korang, saya shoot video pakai inilah. So ini adalah Insta360 X5 untuk video onboard, and ini adalah DJI Action 5 Pro saya untuk video onboard juga, and audio saya record pakai DJI Mic 2 dan juga DJI Mic Mini. And yang saya tengah record sekarang ni saya pakai DJI Osmo Pocket 3. Kalau korang berminat, korang boleh tekan kat produk-produk link yang saya letak dekat bawah.